Tuhan sebut apa? Walau syaa Allah la ja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi. Kalau tu aku nak, aku boleh buat orang serupa berlaku, pepatah kayu serupa berlaku, tapi aku tidak nak lagu tu. Mu tak dia kata apa kat aku Tuhan, mu hamba. Ketika tu walakin yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi. Tapi Allah Taala akan masuk dan orang kanak kita ada rahmat dia. Jadi bila bala ada hak dapat rahmat, ada hak dapat laknat. Dia lari dia. Ada hak dapat rahmat Allah, turut sebagaimana hak Tuhan nak, kita dapat rahmat. Ada setengah orang lupa pada Allah ni Maha Besar, Maha Kaya, Maha Cerdik, maka dia berasa dia lebih cerdik, maka dia lari daripada langit Allah, maka dia dapat laknat. Nak dapat laknat lagu mana, dapat rahmat lagu mana? Mumpadu pada Quran. Terus tanya orang Quran. Kalau tak pandai Quran, baca Quran, mengaji Quran. Alhamdulillah sekarang ni kampung-kampung kita di Kelantan ni mulai sebar pengajian Quran. Wazalimuna ma lahum min nasib. Pada orang yang tak dapat rahmat aku, kerana dia tak mahu rahmat aku tak bagi dia, orang itu disebut zalim.